4 tahun berlalu, namun derita pekerja Sabah Forest Industries SFI terus dihimpit. 1,200 jiwa meratap dalam ketidaktentuan, tersepit di antara janji serta harapan yang semakin pudar. Tolonglah kepada pemimpin yang berwajib, yang berkenan, harapan saya lah, berilah perhatian kepada kami. Tolonglah, sebab kami pun perlu mau makan. Kami tidak bergaji, sukar untuk mencari kerja. Rakan-rakan saya yang lain pun banyak sudah tempat mereka mencari kerja, tiada. Apatah lagi kalau faktor usia, itu salah satu. Pada 15 November 2021, Mahkamah Tinggi mengeluarkan perintah penggulungan terhadap SFI kerana syarikat itu gagal membayar hutang sebanyak 2.7 juta ringgit kepada salah seorang pemihutangnya. Selepas SFI digulungkan, Grant Thornton diberi tanggungjawab menguruskan aset syarikat dan mencari pembeli yang sesuai untuk mengambil alih operasi. Keadaan menjadi semakin kompleks apabila timbul pertikaian undang-undang antara kerajaan negeri dan pihak penerima rasmi mengenai pemilikan tanah dan aset syarikat. Syarikat yang sepatutnya menguruskan masalah ini menjual aset syarikat seperti kilang, kenderaan dan peralatan tanpa mengutamakan hak pekerja. Dia ambil alih dan kami terpaksa bekerja masa tu sehingga kan ada 5 bulan gaji tertunggak. Itu yang kita sedang tuntut sekarang ni, 5 bulan gaji tertunggak. Bila sudah dia ambil alih, kami diarahkan kerja tapi kami tidak dibayar gaji. Termasuklah KWSP kami yang berlarutan daripada tarikh awal dari dia mengambil sehingga tarikh tahun 2021 tu. 2 tahun KWSP kami yang dipotong daripada gaji kami tapi tidak dicarumkan. Jadi di mana keistimewaan kami kan? Kami bekerja dalam masa yang sama, dia lakukan penjualan scrap, dia jual kenderaan, dia runtuhkan bangunan, contohnya di Old Chip Mill, water effluent treatment, ITC. Tapi kami yang bekerja itu pun tertunggak juga gaji. Surat layoff terpaksa ditandatangani setiap 6 bulan. Ini bermakna mereka tidak mendapat pampasan penuh sebagai pekerja yang diberhentikan secara rasmi. Walaupun kita seringkali juga berbincang dengan Jabatan Tenaga Kerja mengenai masalah ini, tetapi sampai sekarang kami masih lagi dikategorikan sebagai penganggur yang selalu menandatangani surat setiap 6 bulan layoff daripada syarikat. SFI yang suatu ketika dahulu menjadi nadi ekonomi Sipitang kini tinggal sepi. Di Sipitang kita punya keceriaan ataupun dia punya ekonomi kebanyakannya berpunca daripada industri ini. Ya, jadi taburan ekonomi itu kita nampak. Bila gaji pekerja itu, kita akan nampak suasana itu di Sipitang. Jadi bila dia sepi begini, jadi kita nampaklah. Mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah insan manusia seperti kita semua. Sekarang ni realitinya, kalau ke rumah saya pun, saya menadah air hujan untuk saya mandi. Minum saya terpaksa belilah kan. Nasib baik saya tinggal seorang diri. Bagaimana dengan ada beberapa keluarga dalam perumahan tu yang hidup dalam keadaan daif macam tu. Boleh kapan bayangkan hidup tanpa elektrik, tanpa air. Sedangkan GT yang ada diamanahkan untuk menjaga kami ni hanya mempermainkan kami sebagai sandaran untuk dia tetap bertahan di sini. Apakah kami ini tidak layak untuk diperhatikan? Setakat ni bantuan yang kami dapat cuma daripada pihak Yayasan Sabah melayurkan kami pek makanan ada 2 kali sepanjang perayaan. Apakah itu memandai? Kami tidak akan menyalahkan pihak pentadbiran kerajaan negeri sebab tidak terlibat dalam perkara ini. Yayasan Sabah dan Kerajaan Negeri telah berusaha untuk memastikan kebajikan bekas pekerja SFI terjaga dan menyediakan sokongan yang diperlukan. Campur tangan pihak berkepentingan dan parti politik bertelagah telah menyebabkan pertikaian undang-undang berlarutan meninggalkan pekerja SFI dalam kitaran harapan dan keperitan. Sudah tiba masanya pihak kuasa tertinggi untuk mengambil tindakan tegas terhadap syarikat yang dipertanggungjawabkan dan memastikan pekerja mendapat hak mereka.